Aku memang pencinta Ikmal No, tapi ku bukan dulu. Apa yang beroncak tu? Relax lah. Ya Allah. Nasib baik dia lelaki. Macam kata lapiah dah kamu saya tengok. Dah lah. La ilaha illallah. Alah lah, jentik-jentik. Aku nampak orang macam kata lapiah. Kena garam. Geli lah. Ini dekat rumah sewa kan? Tadi kau cakap kat rumah sewa kan? Yang tadi kita call berdua tu. Yang macam bunyi dah tandas tu. Dia bercakap dengan saya. Lepas tu bunyi yang macam gema-gema. Saya cakap, dia ni berak ke? Tapi tak kalau tengah berak bunyi macam ni. Lamanya rasa tak jumpa beberapa hari. Aku rasa macam 8 tahun. Ya. Aku rasa macam baru je jumpa sebenarnya. Tapi rasa lama sangat tak menatap wajah kau. Rasa macam rindu aja hati ni. Ya, macam tu. Dia kena cakap macam tu. Yang bonda Sultan Army ni level 40 ni daripada tadi keluar masuk bonda nak gimana? Bonda, saya sarankan bonda duduk sini. Duduk akaun saya bonda. Tenang kalau kata tekan gift ke apa masukkan saya. Jangan duduk dekat akaun Hikmah tu. Tak, tadi kita ada bincang-bincang tapi benda tu tak boleh cakap lagi lah. Adalah benda yang kita bincangkan tu. Bincang apa? Alah, pasal tu lah. Oh, ni kau dengan aku tadi. Ingat kau angkat jagung. Pasal Umar. Betul. Kita Itu. banyaklah benda kita bincangkan tadi kan. Ya. Kita tak bagi tahu yang tu. Kalau kata jadi tu seronok tu jurung-jurung tu. Terima kasih yang bagi saya train. Mula rezeki selalu. Kalau nak tahu yang bagi train apa semua yang kita kali ni. Yang ni. Ini apa pula ni? Kita tengok nanti kau tengok. Kau dapat tak booster? Booster tu apa? Dia macam glove merah tu. Nanti kau akan tengok siapa MVP dekat engkau, siapa yang paling banyak bagi gift kat engkau. Kau boleh tengok kat bawah ni belah kiri nanti pemenang dia. Oh ya. Nanti kau tengok siapa. Gerak, let's go. Pelakar siapa rapat? Let's go kak. Jangan buat live ni. Jangan buat live. Betul Puteri, ni lah girlfriend saya. Dulu saya single, sekarang tak lagi. Kena gitu kan dia. Dulu budak-budak masuk live aku, dia kata, abang kemas singgah. Padan ke kau? Mana budak-budak tu baru datang? Sekarang ni, dah tadi istilah single. Ya Allah, bonda masuk. Sekarang ni, istilah bila nak kahwin. Bonda masuk. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih bonda. Okay, Sutera Putih, terima kasih. Bonda, terima kasih bonda. Terima kasih semua yang bagi gift. Zulhanisa, Kak Zulhanisa, thank you. Kak Kirman. Thank you Kak Kirman. Ya Allah, Lisa, thank you. Selain Nazrah bercakap macam ni dengan mak ayah dia cakap dekat orang yang bagi gift kat dia. Terima kasih Mak Tafi, terima kasih. Terima kasih. Penatnya aku. Penat je. Penat jadi kawan. Bukan senang. Baik dia tak buat yang macam ni. Thank you. Macam mana tu? Terima kasih ya Allah. Kak Norzil lah. Norzil. Terima kasih Kak Norzil. Pasangan ni nama apa ya? Kami Malzan. Malzan. Kami Malzan. Dia tu bunyi dia. Terima kasih Kak Jedi. Terima Kak kasih. Jedi mantap. Kak Arya mantap. Kak Nisha mantap. Kak Aurora mantap. Semuanya mantap malam ni. Ya, semua mantap malam ni. Kak Lala apa semua. Nyala. Siapa? Cuba tengok siapa yang ajar dia. Kak Jungji. Pasal 58 tu. Tu dah terkejut apa? Dia triple point. Fikir ke ni? Ni bukan fikir, ni tak terfikir nama dia. Terima kasih Kak Arya. Thank you Kak Arya. Kak Sikin, mantap Kak Sikin. Bantai ni Kak Siti. Cik Siti pula. Itu Kak Sikin yang mana? Bantai ni Kak Sikin. Ini jangan buat live ni. Terima kasih. Ini setahun 6 kali. Kak Siti Norin, terima kasih. Kak jaga win kita, Kak win kita. Skafina, thank you. Kak Jerome Brunei. Lester, terima kasih. Cinta bila Kak Izan Wasabi, thank you. Yang bagi gift semua jemput datang rumah. Kau jangan dia datang sungguh nanti. Dia datang sungguh, orang lain nak beraya nak makan. Terima kasih, thank you. Kak Dira, Kak Najwa, thank you. Terima kasih. Okey, kita tengok kali ni kita dapat booster ke tak? Booster? Diorang ni masuk kelas Yaya sebenarnya. Yaya aja dia orang. Booster tu apa? Macam mana nak fikir? Booster tu, kalau kita keluarkan glove booster tu, kita masukkan train, dia punya point kat atas ni darab dengan 5. 899 darab 5. Ush. 899 darab 5.
9,995 sampai 9. Oh, siapa ni? Kak Siti Ketupat. Terima kasih kak yang bagi saya. Thank you. 15 kali Kak Izan, thank you. Saya ni tak faham ni tapi tak apa lah. Second round ke? Dah second round ke? Bukan baru sekali ya? Kak Yat, terima kasih Kak Yat. Tak habis lagi. Kak Siti, terima kasih. Accurate, terima kasih. Kak Su yang tempat tu macam ni baru aku perasan muka aku macam masa aku kecil dulu. Aku ada satu gambar, nanti aku bagi kau. Apa kata lipat macam tu je lepas ni? Tak nak, nanti aku tak nampak gangster. Aku kena sengit-sengit sikit pun nampak macam aku ni daripada lorong-lorong punya orang. Aku kena gangster bang. Aku nak menghadapi dunia aku ni bukan senang-senang. Aku tak boleh paparkan diri aku yang lembut, lemah lembut, gemelan kadang-kadang gemelan. Kau kena tahu. Aku gangster. Tak apa, kau lipat macam tu. Nanti kau bagi aku tudung tu. Aku hantar kat Swarovski, aku custom isi naga. Nak? Tak payah hantar Swarovski. Kenapa? Kau hantar pergi hardware, minta batu kerikil. Kau minta batu kerikil mah. Terima kasih Kak JZA. Thank you. Nyala semua, nyala. Korang jaga win. Kita ada 6 win korang. Jangan jaga, tak payah jaga. Tak payahlah jaga win. Win tu apa? Ni Oh yang 6 kali tu Ikutlah mana-mana. Ya benar. Tak apalah, duit tu pun nanti pergi kat aku juga. Betul, nanti aku yang bayar kau makan nanti Nak pergi apa ni? You Jungi, terima kasih Kak Lala, Kak Rita, Kak Rani, Kak Eli, Kak Izan Wasabe, Kak Hani, nak tengok Kak ni. Suri, Kak Ekspektasi. Terima kasih Kak Arya Badra, Kak Syikin Aziz, Kak F. Syuhada Lokman, Kak Yat, Kak Norzil, Kak Jerome Brunei, Kak Ros, Kak Nur Asha, Kak Surani Sujo, Aunty Surani Sujo, Lady Love, terima kasih. Ya. Dapat apa-apa tak? Kita dapat timer, kita dapat booster. Kak Rita dengan Kak Lala dapat. Oh dah kot, dah kot. Wow. Oh ya. Man, jom. Kita lawan aku nak. Aku tengah buat apa? Aku tak tahu kau tengah buat apa. Aku tengah pedaya jiran-jiran. Biar dia ingat aku main macam dah rumah. Macam Merdeka. Apa dia tadi? Mak tiri aku.